Lady nak tanya, dalam komen ramai tanya kenapa Malaikat Jibril dipilih sebagai ketua malaikat. Malaikat Israel tak nak tahu. Bolehlah cerita sekali. Okey, cerita ni saya dapat daripada ulama-ulama yang takut pada Tuhan. Nak percaya ke tak nak percaya itu tak wajib beriman. Masa Allah nak turunkan Al-Quran ni, dia ada bunyi yang sangat kuat. Sampai semua para malaikat ni pengsan. Malaikat Jibril ni, malaikat yang pertama sekali bangun. Jadi Allah pilih Jibril ni untuk menyampaikan wahyu. Dikatakan ulama, satu huruf daripada huruf Al-Quran ni sama besar dengan Jabal Qaf. Siapa saja yang berkait dengan Al-Quran ni, dia akan jadi mulia. Jibril, sebab dia nak sampaikan wahyu ni, nak turunkan Al-Quran ni, Jibril lah malaikat yang paling mulia. Nabi yang terima Al-Quran ni, itulah Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Bulan yang paling mulia, bulan yang diturunkan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Malam Lailatul Qadar, malam yang diturunkan Al-Quran, jadi malam yang paling mulia. Siapa saja yang berkait dengan Al-Quran ni, dia akan jadi mulia. Dan sebab itulah Jibril dipilih sebagai ketua para malaikat. Dalam malaikat Israel ni, masa Allah nak cipta manusia ni, Allah suruh Jibril turun ke bumi untuk ambil pelbagai tanah ni, untuk buat naik ke langit untuk cipta manusia ni. Jadi Jibril turun ke bumi. Bumi berlindung kepada Allah. Dia cakap, aku berlindung kepada Allah untuk kau ambil tanah untuk buat makhluk yang buat maksiat kepada Allah. Jadi Jibril pun naik. Turun lagi malaikat tak dapat juga. Lepas tu Israel yang turun ambil. Bila bumi cakap, aku berlindung kepada Allah, Israel cakap, aku pun berlindung kepada Allah untuk aku ambil ni. Ini arahan Allah. Naik. Israel bawa tanah. Bila bawa tanah tu cipta manusia semua ni, Allah cakap, Israel, sebabkan kamu makhluk ni hidup dan kamu ditugaskan untuk mematikan makhluk ni juga. Jadi Israel cakap dekat Allah, ya Allah, kalau aku ditugaskan untuk mematikan makhluk ni, nanti makhluk semua akan benci aku. Lepas tu Allah cakap, kau jangan risau wahai Israel. Sebab aku akan buat asbab. Jadi dia tak akan nampak engkau dah. Dia akan nampak asbab tu je. Sebab tu, siapa-siapa yang mati, kita tak pernah salahkan Israel. Sebab kan, Allah dah buat asbab tu. Jadi itu kenapa Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa makhluk dan kenapa Jibril dilantik menjadi ketua para malaikat. Semoga bermanfaat.